Good morning guys. Okay, hari ni aku ada dapat 2 pasang kasut daripada this brand X-Step. Aku akan cuba kasut trail ataupun hiking. Jeng. Yang ini lain. Yang ini X-Step 2000 km 5.0. Sesuai untuk pakai berlari dekat road, bukan trail Okay. This is the X-Step Summer multi-train. Yang ini boleh pakai untuk road dan juga dekat trail. Nampak dia ada lap dan juga dia punya midsole agak lembut. Dan aku dah timbang, berat dia boleh tahan ringan and not bad. Dan dia nampak dekat dia punya upper mesh ni dia nampak macam orang kata water repel Alright, ni dia X-Step Summer multi-train outdoor. Kita tengok dia punya luck dia perform ke tak. Kat dalam sah ni pintu masuk dia. InsyaAllah. Tengok kita boleh sebat. Kasut baru RM7. Kasut RM7 guys. Okay, kasut ni not bad dari segi grip, lap dia, pegang tanah memang nice, stable, comfort. Ini baru kilometer ke-2 nak ke-3. Dia kat depan sana sinar mentari. Ni dia Afif, dia ajak dulu ni tak tahu kita boleh survive ke tak. Sekarang ni berada di Tasik Charmen. Kita ngopi dulu. Sekeras. Okay, sapu tangan. Sekarang pukul 11 menghadap Padang Masya. Menghadap Padang Messi yang temu Halan. Mana ni? Saya nak mati je. Aduh. Thank you Afif belanja. Second look at Tasik Charmen. Sekarang kilometer berapa Afif? Dah 8 lebih. Right. Kita ada lagi 3.7 kilo. Hujan apa? Ya, hujan. Basah. Lagi panas. Hujan. Dah tak demam. Basah. Memang tadi waktu basah kat train sini pun dia masih grip Yes. Kasut ni recommended lah. Walaupun dia harga marahin, tapi best. Tapak dia pun semula macam betul kelak dia macam ni kan. Tapi alhamdulillah he skip well. Walaupun berbatu, menurun, berpasir dan hujan macam ni, the best with the price. Dan juga selesa. Aku dah buat 12 kilo lebih. Ini jalan nak keluar.